Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan melihat dua peribahasa Melayu yang ada padanan makna dalam bahasa Arab. Bukan sekadar maksud, kita juga akan bandingkan dari sudut budaya. Jom kita lihat. Untuk peribahasa Melayu yang pertama ialah seperti menanam tebu di tepi bibir. Adapun peribahasa bahasa Arab ialah yuzhiru ma la yubtinu. Okey. Peribahasa Melayu ini menggambarkan seseorang yang berkata manis, tapi hatinya tidak begitu. Adapun peribahasa bahasa Arab pun ada makna yang hampir sama, yang bermaksud menampakkan apa yang tidak tersembunyi di hati. Untuk contoh situasi bagi kedua peribahasa ini ialah, yang saya boleh bagi ialah, bayangkan ada orang di pejabat yang selalu memuji bos depan-depan, tapi di belakang dia kutuk habis-habisan. Inilah dikatakan seperti menanam tebu di tepi bibir ataupun yuzhiru ma la yubtinu. Cara penggunaan ayat yang saya boleh kongsikan pertamanya ialah, yang saya boleh bagi ialah, dia itu memang pandai bercakap, yakni dia tu memang mulut manis, tetapi dalam hatinya tidak ikhlas apa yang dia cakap, seperti menanam tebu di tepi bibir. Adapun dalam bahasa Arab yang saya boleh kongsikan ialah la tusaddiquhu fa huwa yuzhiru ma la yubtinu. Perbezaan budaya di antara dua peribahasa Melayu dan Arab. Okey, kita tengok. Peribahasa Melayu selalunya menggunakan unsur alam dan pertanian, yakni tebu, iaitu satu tanaman yang manis. Betul tak? Tebu adalah satu tanaman yang manis, simbol kepada kelembutan mulut ataupun kemanisan mulut, tapi tidak semestinya hati itu ikhlas ataupun hati itu manis apa yang dia rasa. Manakala dalam budaya Arab, peribahasa lebih bersifat literal dan secara direct, menyebut terus konsep hati dan sifat kepura-puraan. Ini nak mencerminkan cara masyarakat Arab lebih terus terang dalam ekspresi budaya mereka. Mereka lebih direct dalam berkata-kata. Untuk cara penggunaan ayat yang saya boleh kongsikan pertamanya ialah, yang saya boleh bagi ialah, dia itu memang pandai bercakap, yakni dia tu memang mulut manis, tetapi dalam hatinya tidak ikhlas apa yang dia cakap, seperti menanam tebu di tepi bibir. Adapun dalam bahasa Arab yang saya boleh kongsikan ialah la tusaddiquhu fa huwa yuzhiru ma la yubtinu. Untuk peribahasa Melayu yang kedua yang saya akan kongsikan ialah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Untuk peribahasa bahasa Arab yang saya akan kongsikan juga ialah an-nudumu la yufidu ba'da fawati alwani, yang membuat maksud an-nudumu la yufid, iaitu penyesalan tidak berguna ba'da fawati alwan, setelah terlepas peluang. Untuk kedua peribahasa yang saya kongsikan tadi membawa maksud satu, iaitu membawa maksud yang sama, iaitu peribahasa ini nak menasihati kita supaya berfikir sebelum bertindak. Betul. Dalam bahasa Arab pula yang nak menyampaikan perkara yang sama jugalah, iaitu menyesal selepas waktu telah berlalu adalah sia-sia dan tidak memberi manfaat. Contoh situasi yang saya boleh kongsikan bagi kedua peribahasa tadi ialah seseorang pelajar yang malas belajar, malas berusaha, dan akhirnya dia mendapat keputusan yang gagal. Bila dia gagal, dia akan menyesal. Inilah dikatakan sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi. Ataupun an-nudumu la yufidu ba'da fawati alwani. Untuk perbezaan budaya di antara peribahasa Melayu dan Arab yang saya kongsikan ialah sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna lagi, ataupun an-nudumu la yufid ba'da fawati alwani. Okey, peribahasa Melayu ni seringkali dia mengajar kita secara halus dalam bentuk nasihat jangka panjang, iaitu peribahasa yang bersifat pencegahan. Sementara pula peribahasa bahasa Arab, selalunya masyarakat budaya Arab ni cenderung kepada peringatan keras selepas sesuatu terjadi. Dia lebih cenderung kepada memberi kesan kepada emosional yang tegas.
Okey, kesimpulannya, walaupun peribahasa Melayu dan bahasa Arab berbeza dalam gaya dan simbol, tetapi membawa makna yang tetap sejagat, yakni membawa makna yang sama tentang manusia dan perangai. Okey, habis sudah segmen kita dalam peribahasa time. Nak lagi video macam ni, jangan lupa like, komen dan subscribe juga untuk channel Al-Mutahidah ini. Jumpa lagi di lain waktu. Okey, Assalamualaikum. Ma'assalamah.